Macam mana nak guna emas dan hartanah serentak untuk bina kekayaan? Jawapan mentor saya, tabungkan kedua-dua aset ni mengikut fasa hidup kita. Emas dan hartanah ni bukan saingan, tapi pasangan. Emas bantu kita kumpul modal. Hartanah bantu kita cipta pendapatan. Kalau kita pandai urus kedua-dua ni, duit kita bukan sekadar disimpan lagi dah, tapi beranak tanpa disuruh. Fasa pertama, simpan emas. Mulakan dengan 1 gram 1 bulan. Bina tabiat menyimpan dulu. Lindungi nilai inflasi. Fasa kedua, tukar modal emas macam ni kepada hartanah. Bila nilai emas dah cukup untuk deposit rumah, gunakan sebagai modal. Emas bantu kita capai apa yang duit susah nak tolong. Fasa ketiga, bina pendapatan pasif. Rumah sewa hasilkan aliran tunai. Duit sewaan tu jangan habiskan. Guna semula untuk beli emas. Dan kitaran tu akan berulang-ulang. Itulah kitaran kekayaan sebenar. Emas lahirkan rumah. Rumah lahirkan emas. Ingat, emas jaga nilai duit kita. Hartanah jaga masa depan kita. Kalau dua-dua ni kita urus dengan ilmu, insyaAllah hidup kita bukan sekadar selesa, tapi insyaAllah bebas juga secara kewangan. Simpan dengan emas, kembang dengan hartanah, dan kekal kaya dengan ilmu. Nak mula simpan emas dan kembangkan aset hartanah? Rujuk video yang telah saya pinkan. InsyaAllah saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.